Apakah batas adab pemerintah dengan pemimpin? Adakah amalan cium tangan pemerintah merupakan budaya yang diajar oleh Islam? Bahaya ni saya jawab ni. Tak boleh kuliah. Hadis yang kita riwayat, sebelum saya lupa, hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ni nama dia Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisabur ialah tempat yang sekarang ni berada di Iran. Di Iran. Imam-imam hadis ni, saya nak ada kaitan dengan ini. Imam-imam hadis ni banyak di dalam wilayah Iran, Uzbekistan. Saya ni duta pelancongan Uzbekistan, tu saya sebut lah. Uzbekistan, ada Imam Bukhari, ada Imam Tirmizi, ada Imam Ad-Darimi di Uzbekistan. Saya baru ni pergi, saya ada komplain sikit. Saya kata, kenapa you orang tak angkat Imam Darimi? Imam Darimi ada di Uzbek, tapi nampaknya mereka pun telah buat tempat yang elok untuk Imam Darimi. Di sana juga ada banyak tokoh lah di Uzbekistan ni. Bagi orang Malaysia, Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga di sana. Bagi mazhab Syafi'i, Qafashashi. Qafashashi ni Syafi'i Saghir. Ini di sana juga. Ramai tokoh-tokoh yang ada pada wilayah itu, sama ada Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, semua wilayah-wilayah. Imam Muslim, dia titis dia Arab, tapi lahir di Naisabur, di Iran. Dia lahir, Imam Muslim ni 206 kepada 261 sekitar. Sebahagian kata dia lahir pada, Imam Zahabi kata dia lahir pada 201 kalau tak silap saya pada pendapat Imam Zahabi, tapi kebanyakan muhakkikin kata 206 ke 261. Hidup dia lebih kurang 50 tahun lebih. Pasal kita ada Imam Muslim tadi ni, rawi ni. Dia daripada Naisabur, dia pergi haji. Yang tadi timbul haji. Tuan-tuan, nak pergi haji sekarang senang lah. 6 jam tuan-tuan sampai. Dulu berapa lama? Iran tu, jauh tu. Dia hantar peluru pandu dia pun lambat sampai. Jadi maksudnya, orang dulu nak pergi, lama daripada Naisabur. Daripada Naisabur, dia pergi ke Madinah. Ni nak collect hadis ni. Daripada Madinah, dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Baghdad, kemudian dia pergi ke Kufah. Ni balik ke Iraq. Tuan-tuan bayang kalau macam mana ada orang pergi ke sana, pergi Madinah, patah balik ke Kufah. Kufah di Iraq. Tuan-tuan nampak peta negeri Arab ni? Tuan-tuan duk tengok kena bom tiap hari, tak nampak peta? Daripada sana, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Syam. Mesir belah sini, Afrika, Syam, Syria sekarang ni. Kemudian dia balik ke Rai. Balik dekat dengan Naisabur. Dia berguru, ramai guru. Yang terbilang. Imam Ahmad, dia berguru dengan Imam Ahmad. Dia sempat dengan Imam Ahmad di Baghdad. Dia berguru dengan Ishaq bin Rahawai ataupun Rahuyah. Dia sempat. Ini semua hebat. Dia berguru dengan Abu Zur'ah. Dan dia berguru dengan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim kalau ikut dalam rujukan Islam Sunni ni, yang tertinggi Quran. Yang kedua apa? Untuk reference. Yang untuk kedua apa? Bukhari, dan berikutnya ialah Muslim. Dari segi brilliant, genius otak, tak boleh lawan Imam Bukhari. Sahih Bukhari ni,
Dia bukan saja mengumpulkan hadis, dia juga membuat tarajum. Tarajum ni dia buat tajuk-tajuk bagi hadis. Pada tajuk-tajuk itu ada fiqh, ada keilmuan Imam Bukhari pada tajuk tu. Imam Muslim dia collect saja, tapi dia genius, dia collect yang kuat, kemudian dia letakkan hadis-hadis yang hampir sama pada selepas daripada itu. Yang buat tajuk ialah Imam Muslim, Imam Nawawi dan seumpamanya yang buat tajuk bagi Sahih Muslim. Dia sayang kepada Imam Bukhari. Dia sayang pada Imam Bukhari. Sehingga apabila Imam Bukhari berada di Naisabur, dia tidak pernah berpisah dengan Imam Bukhari. Dia, apabila Imam Bukhari berada dalam krisis, tuan-tuan pernah dengar kuliah saya, tuan-tuan akan tahu tentang krisis Imam Bukhari dengan seorang guru Imam Bukhari yang juga merupakan guru Imam Muslim. Namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya ni, masa Imam Bukhari balik ke Naisabur, dia suruh orang ramai sambut Imam Bukhari. Tapi bila lama Imam Bukhari, dan bukan lama, dah duduk mengajar, biasalah dua guru ni, dua singa satu bukit ni. Orang mula tanya Imam Bukhari soalan-soalan yang sensitif. Macam tuan-tuan duk try tanya saya ni. Antara soalan yang tak sensitif ketika itu, soalan tentang khalqul Quran. Penciptaan Al-Quran. Quran ini makhluk ke bukan makhluk? Ni yang tuan-tuan duk dengar balik, duk berdebat sekarang ni. Ni debat 1000 tahun dulu. Yang duk main bagi berpecah balik. Atas aras, tak atas aras ni. Ni cerita 1000 tahun dulu. Ni recycle untuk berbalah ni. Recycle pasal apa tu lah. Imam Bukhari kena yang tu lah. Bila dia jawab, dikatakan jawapan itu tidak memenuhi. Saya tak mau pergi pada detail. Memang PhD student saya buat yang tu. Master student saya buat. Menyebabkan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni, guru Imam Bukhari juga, dia juga dianggap sebagai reference dalam menentukan rawi, boleh pakai tak boleh pakai. Dia telah menghukum Imam Bukhari sebagai sesat. Dan tidak membenarkan sesiapa yang mengaji dengan Imam Bukhari tak boleh main mengaji dengan dia. Imam Muslim ni murid kepada dua-dua. Dia terpaksa bagi balik semua riwayat Muhammad bin Yahya kepada, ambil baliklah riwayat. Kerana tohmahan kepada Imam Bukhari itu terlalu kuat. Walaupun Imam Bukhari itu nama dia besar. Orang ramai duduk kata sesat dan ada yang mengkafirkannya. Sehingga Imam Bukhari terpaksa keluar daripada Naisabur. Dan nak pergi ke Bukhara. Tuan-tuan kalau pergi Uzbek, tuan-tuan akan tengok ni Bukhara, Samarkand, ni kawasan apa? Di Bukhara tu, gubernur dia ialah Khalid bin Yahya Az-Zuhli. Ni adik-beradik Muhammad bin Yahya tadi ni. Gubernur pun tak bagi Imam Bukhari mengajar. Tak boleh mengajar. Imam Bukhari minta supaya dia buat surat. Kata dia tak boleh mengajar supaya ada hujah dia di sisi Allah bahawasanya dia yang memang tak diberi kebenaran mengajar, bukan dia tak mau mengajar. Tuan-tuan tak boleh mengajar ni ramai. Guru Imam Muslim tadi juga Imam Ahmad. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Sehingga musnad yang paling besar dalam Islam ni, dalam sejarah yang paling buat, Al-Baqi bin Makhlad. Al-Baqi bin Makhlad, dia mari daripada Andalus tu, nak main berguru dengan Imam Ahmad, jumpa dengan Yahya bin Ma'in, boleh duduk mengajar, Imam Ahmad tak boleh. Dia main ketuk Imam Ahmad, dia kata aku nak main mengaji.
Muhammad datang daripada mana? Dia kata daripada dia kata jauh lagi daripada Afrika. Mari berjalan kaki. Orang yang seperti kau ni ditolong, kata Imam Ahmad. Tapi kau tahulah aku tak ada mengajar. Kalau kau nak mengaji juga satu cara. Setiap hari kau main minta sedekah, aku sebut satu hadis. Itu baki makhluk. Setiap hari ketuk pintu Imam Ahmad macam minta sedekah, Imam Ahmad baca satu hadis. Punya survival. Tu musnad Imam Ahmad, imam mazhab tu. Yang tak bagi mengajar tu bukan orang biasa, khalifah Islam pada zaman tu. Sehingga tukang khalifah lah pula baru boleh. Kadang-kadang kena tukang juga. Hal yang sama pada Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari bukan masa di Naisabur, dia tak dibenarkan oleh, bukan tak dibenarkan, orang ramai jadi kontroversi. Majlis jadi kacau. Lepas tu kena tokoh-tokoh ni ramai, dan Muhammad bin Yahya ni dia tulis surat kepada semua tokoh-tokoh hadis. Sehingga hampir kebanyakan tokoh hadis pada zaman Imam Bukhari hidup mendhaifkan Imam Bukhari. Mendhaifkan riwayat Bukhari. Bila tak boleh, Imam Bukhari fikir nak pergi Kersing, satu tempat ni. Dia duduk di rumah kawan dia tu, di satu rumah tu di Khartang di Uzbek sekarang. Masa dia fikir nak pergi ke Sing tu, di sana tu belum dia sampai lagi dah berkelahi dah. Tim yang setuju, tim yang tak setuju, Bukhari datang. Pada hari Aidil Fitr, dia naik kuda, dia jatuh, sebenarnya naik kuda, dan dia meninggal, Imam Bukhari. Dan dia dikebumikan di situ, di Khatang tu. Yang ni saya cerita, sehari kenapa saya nak cerita Bukhari dengan cium tangan ni, sehari saya nak cerita. Nak berhabis cerita Imam Bukhari meninggal. Dia meninggal di situ. Ramai orang masa zaman tu, dulu tak ada lah orang duk main sembah kubur. Tak ada lah geng hadap pergi minta kat kubur ni pun. Kan? Cuma tempat tu bila zaman kemudian, bila Soviet kuasai Uzbekistan, dia jadi tempat tentera, tempat macam binatang duduk, macam-macam tu ya. Tak ada siapa peduli. Di situ adalah jasa Soekarno apabila dia melawat ke Soviet. Salah satu benda yang diminta, dia nak melawat kubur Imam Bukhari. Saya ingat cerita ni orang Indonesia yang buat. Rupanya saya pergi Uzbekistan betul. Saya tanya, saya tak tahu kenapa Soekarno boleh tahu Imam Bukhari. Baru-baru ni baru saya jumpa orang yang sembang benda yang sama. Baru saya tahu jawapan dia. Kerana dia sebelum nak pergi ke Uzbekistan tu, dia nak pergi ke Soviet tu, katanya dia pergi Mekah. Sama ada haji atau umrah, saya tak pasti. Ada orang-orang di sana, barangkali dia cerita dia nak pergi Soviet. Orang-orang, tokoh-tokoh agama tu yang cadang kat dia, pergilah melawat kubur Imam Bukhari. Jadi bila dia nak minta melawat kubur Imam Bukhari, Soviet ketika itu terpaksa bersihkan kawasan tu. Hantar supaya dia naik kereta api supaya lambat sikit, supaya mereka dapat bersihkan elok, bawa dia belah malam supaya dia tak nampak benda-benda serabut keliling tu. Dialah yang menjadikan balik kubur Imam Bukhari itu kembali dijaga. Tentu ada jasa dia. Sekarang ni di Uzbekistan mereka buat begitu punya cantik kawasan berkenaan. Tuan-tuan pergi, dia jadi macam Taj Mahal. Bukan dia buat kat kubur tu. Kawasan masjid tu semua adalah kubur tu. Dia orang tetap kubur. Kita kalau pergi Uzbek tu kita nampak macam kubur tu besar. Sebenarnya tak. Kubur tu di tingkat bawah. Yang orang tengok ni macam tingkat atas ni. Kubur ni di bawah. Biasa je, flat lah. Dia ada timbul sikit. Tapi artinya
Itu Imam Bukhari di sana. Imam Muslim, dia bila cium salam Imam Bukhari, dia cium antara dua mata, antara dahi Imam Bukhari ni. Dia pernah kata, da'ni uqabbil rijlaik, izinkan aku mencium dua kakimu. Maksudnya, lau kuntu indahu la ghasaltu rijlaihi, kata Maharaja Rum, jika aku di sisinya, nescaya aku basuh kedua kaki Nabi itu. Maksudnya apa? Bukan budaya cium kaki dan tangan, tapi kalau satu orang cium, bukan kerana mengagungkan orang tu, cium tangan mak dia, hatta dicium lutut kaki mak dia, hatta mungkin isteri, suami, dalam konteks kasih sayang dan hormat saja, tidaklah dilarang. Tidaklah dilarang. Tidak dilarang. Demikian mencium, hatta mencium dahi, mencium tangan, orang cium tangan, ada orang cium tangan Anas, tak mengapa. Tapi hendaklah dilihat, perbuatan kita mencium orang, tangan orang tu menjadi kontur takabur ke, menjadikan apa? Adakah ia pelambangan yang baik ataupun pelambangan yang tak baik? Kalau dia ibu kita, bapa kita, baik lah. Tapi kalau orang perasuah, kita cium tangan dia, bagus juga orang ambil rasuah, ramai orang cium tangan kita. Contohnya lah. So kita nak kena ada nilai lah. Siapa, kenapa kita cium tangan satu orang. Kalau cium dalam konteks, kalau orang tengok cium tangan guru boleh. Cuma saya tak mau. Saya dah bagi tahu, saya tak biar duk cium tangan saya. Saya tak termasuk dalam kategori tu. Jadi tapi kalau tanya di segi hukum tu boleh. Tangan pemerintah tengok, kalau kita cium tangan dia, menjadikan kezaliman dia tu berkurang ataupun tak menambahkan kezaliman dia, tak apa.